Puasa. Awak kerja apa? Driver bas. Kau tak pergi haji, Din? I main sibuk lah dengan anak, dengan isteri anak lah, nak kahwin lah, apalah. Ada tawaran tu dapat, tapi si tolak lah sebab anak nak kahwin. Bila? Bulan 6. Itu memang masalah, pergilah haji. Oh, tak boleh lah kita orang tua. Takkan kita tak ada kan? Ini dia, nama dia. Dunia dan kesibukan dunia itulah yang menghalang kita jadi istiqamah. Cantik akak pakai tudung sekarang, akak dah tutup aurat cantik sangat, akak teruskan kak istiqamah. 2 bulan lepas tu buka pula tudung. Kenapa akak buka tudung? Dah elok dah hari tu pakai. Memanglah akak syukur akak pakai, tapi sejak akak pakai tudung, tawaran berlakon dah tak ada. Jadi penerbit kata kalau you nak berlakon, you kenalah buka tudung. Tidak ada watak untuk pakai tudung. Itu fikir-fikirkan tak apalah, I nak jadi diri I sendiri, tak nak hipokrit. Tu nama dia, dunia dan isi dia yang menghalang kita nak buat ibadat. Bila abang nak datang masjid, tunggu saya pencen. Sekarang sibuk kursus sana, kursus sini. Bila dah pencen, kata nak datang lepas pencen. Sekarang abang pencen pun tak datang lagi. Rezeki jangan ditolak, Ustaz. Saya disambung lagi kontrak 2 tahun lagi, Ustaz. Tak apalah, kita berkhidmat untuk negara kan. Actually pula benda ni.